Teknologi dah available, inilah saatnya korang pakai benda ni untuk korang nak tracking family korang. So Find a Go ni korang boleh pakai dengan Apple Find My ataupun Android Find My. Tak sikit orang yang hilang sekarang ni dengan menggunakan benda ni. Korang boleh letak dekat dalam kereta, dalam beg, dompet, boleh jahit kat baju dan sebagainya guys. So nak connect dia senang je, korang just buka je Find My, lepas tu korang tekan add ada item, biarkan dia cari sampailah dia jumpa Find a Go dan kita pun tekan connect. Masukkan nama dia. So mungkin korang letak dekat dalam kereta dan sebagainya. So just letak je lah nama-nama yang kita perlukan dan masuk je lah emoji apa-apa, agree dan now kita dah pun boleh track benda ni. So kita nak dapatkan direction boleh, nak play sound pun boleh, ataupun kalau korang nak gunakan benda ni nak bagi orang lain pun boleh track juga, boleh add person dekat sini. Dan benda ni kalau habis bateri pun senang je nak tukar dia, boleh beli dekat DIY je bateri dia, dan bateri dia memang tahan lama. Dia datang dengan tali macam ni dengan 2 user manual, dan kalau korang minat check out terus Find a Go ni dekat beg kuning kat bawah.